Hampa nak melabur dalam hartanah tapi modal belum cukup nak beli rumah. Pernah dengar tentang REIT? Ramai kata REIT sesuai untuk beginner. Betul ke? Cari Syamsul. Pertama sekali, REIT bermaksud Real Estate Investment Trust. Mudah cerita dia, anda melabur dalam syarikat yang memiliki dan menguruskan hartanah. Bukannya membeli rumah secara terus. Hartanah yang dimiliki boleh jadi shopping mall, office building, hospital, hotel, warehouse ataupun industrial park. Bila hartanah itu menjana pendapatan sewaan, sebahagian daripada keuntungan boleh diagihkan kepada pelabur dalam bentuk dividen, bergantung kepada prestasi REIT tersebut. Jadi, adakah REIT sesuai untuk beginner? Bagi ramai orang, ya. Kerana modal permulaannya jauh lebih rendah berbanding membeli sebuah rumah. Selain itu, anda tak perlu pening kepala mencari penyewa, mengurus penyelenggaraan atau membaiki rumah. Semuanya diuruskan oleh pengurusan REIT. Tetapi REIT juga ada risikonya. Harga unit REIT boleh naik dan turun mengikut keadaan pasaran. Pendapatan dividen juga tidak dijamin dan bergantung kepada prestasi aset yang dimiliki. Sebab tu, sebelum melabur, pastikan anda faham jenis hartanah yang dimiliki oleh REIT tersebut, prestasi kewangannya dan objektif pelaburan anda. Jadi, are REIT good for beginner? Kalau anda nak mula mendapatkan pendedahan kepada sektor hartanah dengan modal yang lebih rendah, REIT boleh jadi salah satu pilihan untuk dipertimbangkan. Tetapi, seperti mana-mana pelaburan, buat kajian dahulu dan pastikan ia sesuai dengan matlamat kewangan anda. Dapat sesuatu? Anak hijau.